Selalunya saya lah kalau beli barang, balik tu dah pilih dah yang ni. Balik-balik rumah, kenapa tak beli yang tadi kan? Rasa cantik tadi, sanggup pergi kedai balik, ambil balik benda tu, nak yang tadi tu lah kan. Sebab kita nak yang terbaik lah kan. Okay, rumah ni sebenarnya banyak dekat saya lah, sebab suami pun dia fully bagi trust tu dekat saya lah untuk saya berbincang dengan ID. Jadi konsep tu of course kita ada bincang dekat rumah, nak macam mana, nak rumah tu lapang, terang, dalam rumah tu mood dia macam mana. So kita ada bincang kat rumah. Tapi untuk personally jumpa dengan ID, bincang, of course saya lah banyak berbincang dengan ID, dan input-input daripada suami tu kita sama-sama discuss, dan hasil dia apa yang impian anda nampak lah. Selalunya memang saya lah yang menang kan. Perempuan lah, mestilah perempuan yang menang kan. Of course ada suami dia ada dia minat yang moden, saya pun minat moden juga. Tapi dia adalah warna-warna yang dia minat tu, contohnya kayu, dia suka kayu-kayu kan. Kita pula suka yang warna-warna lembut-lembut kan. Jadi dia ke arah gelap, kita ke arah terang. Jadi bila kita gabung dua-dua tu, hasilnya dia nampak lagi menarik lah. So untuk kita tak nak kata tak salon, tak kan, kita discuss lah. So sepanjang kita discuss tu, of course lah ada yang yang saya nak macam ni, dia pula nak yang macam ni kan. Tapi bila kita fair lah kan, sama-sama bincang. So itulah hasil dia.